Okey, video yang lepas kita bercerita berkenaan dengan saya unbox, saya punya parcel ni, parcel emas yang Pak Bligol hantar ke alamat saya. Jadi selamat ke tak parcel yang dihantar ni, pertama sekali parcel ni adalah berinsurans, jadi dia selamat, kalau ada apa-apa kita boleh claim insurans. Keduanya dari sudut, postage yang dihantar ataupun orang yang hantar parcel ni, sama ada kalau kata dia bergantung kepada rider ataupun postman ada yang main campak saja, ada yang call kita dulu untuk dia hantar, ada yang bagi tahu nak lepas by tangan dan sebagainya sebab dia berinsurans. So kalau kata kalian menghadapi masalah, contoh kata apa ni, postman main campak saja dia punya parcel sedangkan parcel ni berinsurans, kalian sebenarnya boleh inform kepada Public Goal sebab Public Goal sediakan ruangan untuk kita komplain supaya Public Goal boleh ambil tindakan seterusnya terhadap perkhidmatan postage. Tak kisahlah JNT ke DHL ke Pos Laju ke apa ke, Public Goal boleh ambil tindakan dan boleh, orang kata, boleh improvekan dari sudut perkhidmatan ini. Jadi gunakan sebaik mungkin. Kalau kata anda menghadapi situasi macam ni, inform kepada introducer anda, nanti diorang akan maklumkan bagaimana step untuk kita bagi maklum balas kepada Public Goal. Okey? Baik, itu saja dari saya. Yang mana yang masih lagi ragu untuk menggunakan kaedah postage ataupun JIT, boleh cuba dalam jumlah yang kecil dulu. InsyaAllah anda akan seronok sebenarnya. Okey? So, itu saja dari saya. Alright.